Ramai yang tak faham satu point waktu pilih adapter. Okay, waktu korang nak beli adapter, mesti korang pernah nampak dia ada tulis support berapa watt. Okay, contohnya 20 watt, 65 watt, 100 watt ataupun yang macam ni kan 140 watt. Dan kalau adapter itu dia support lebih daripada satu port, maksudnya dia bukan semua port dia support 100 watt, 140 watt. Sebelum beli, korang boleh check dekat product description. Kalau brand yang trusted, semua dia akan tunjuk. Contohnya kalau kita guna satu port, inilah port yang dia support 140 watt, 40 watt dan 33 watt. Dan kalau kita guna dua port serentak, dia akan ada beza dah. 70 watt dengan 70 watt ataupun 100 watt satu dan satu lagi 40 watt dan sebagainya. Sama juga kalau kita guna 3 port atau 4 port serentak, output dia yang support untuk setiap port dia akan berbeza. So dia ikutlah port yang masing-masing. So korang boleh asingkan device yang berlainan untuk gunakan port yang berlainan, sebab bukan semua device kita perlukan watt output yang sangat besar seperti smartwatch ataupun earbuds. Ini adalah adapter dari Anker, number one mobile charging brand. Max output dia 140 watt dan dia ada 4 port, 3 USB-C dan 1 USB-A. Yang saya paling suka adalah kaki dia ni boleh simpan. So kalau kita nak bawa pergi travel, nak simpan dalam beg, memang best lah. Dia tak ganggu barang lain dalam beg. Ada smart display untuk kita baca data waktu kita charging dan touchscreen untuk kita tukar-tukar. Yang penting dia gunakan Gun 5 teknologi dan ada AI temperature protection untuk jaga kontrol suhu. Contohnya kalau kita tengah gunakan 4 port ini dan adapter ini dia detect suhu dia menjadi terlalu panas, dia akan slow down kan output masing-masing untuk kita kontrol suhu jadi tak overheat. So adapter ini memang selamat lah dan ada 18 bulan warranty. Kalau korang beli bukan saja dapat warranty dan juga akan dapat satu original punya Type-C to Type-C kabel, memang sangat-sangat berbaloi. Yang berminat boleh order sekarang dan kalau ada soalan komen di ruang komen.